Hi, what's up, brother, sister? Welcome to my channel, Syami Sitiwa here. I'ma kick back when you fake like that. 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 Ha, nampak? After 46 hari aku tak post konten, hari ni hari yang mana aku nak insaf. Duit dah start pakai saving, dah start payung budak-budak kanda punya. Kan, aku dah start rasa macam aku ni ada pekerja yang lain. Aku dah start bayar pekerja Haziq dia, dah start bayar FA dia, dah start bayar pokjap paling mahal maintenance. Okay, so disebabkan benda tu aku rasa stres. Aku dah nak kena buat something. So yang mana daripada dulu lagi orang nak komen, "Mi, buatlah reaction, buatlah reaction, buatlah reaction." Ha. Korang cabar-cabar aku lah, siap. Korang cabar-cabar aku. Bila korang dah cabar aku ni macam ni sabar. Bila korang dah cabar aku, korang ready dalam kiraan 5 saat je aku kira. Korang tengok apa yang dah jadi dekat tempat aku yang mana aku dah set up selama sebulan aku menghilang ni. Korang kena tunggu. Dah masa 5, kira dah 6, 4, 3, 2, 1. Boleh tengok. Kau pergi tunjuk muka dia ni buat apa? Takkan sebulan aku pergi buat muka dia je. Aduh. Okay. Right. So, benda ni semua aku dah set up dah selama sebulan ni. Dengan aku punya ada PC setup gaming semua. So, kejap lagi aku akan tunjukkan benda apa yang paling aku tunggu sekali sebulan ni. Aku tunggu. Sebab benda ni je lah amat siap. So, aku kejap lagi aku nak gantungkan. And then aku akan announce yang aku betul-betul official. Wait. Kau time ni pula kau nak kacau aku. Kau jangan aku tutup lampu ni dah tak nampak muka kau lagi. Okay. So, sekejap lagi bila aku dah gantung dia benda ni, officially Syami akan menjadikan reaction adalah niche content untuk YT mulai sekarang. Okay. So, jom tengok apa yang jadi dekat office ataupun setup terbaru daripada Syami. Let's go! Kita nak pasang kita punya frame dulu. Frame ni pun kita dah beli lama, tapi kita nak tunggu poster ni daripada China yang lambat datang. So kita akan ditolong dengan kita punya kalau korang boleh teka jantina ada dengan betul, saya akan bagi giveaway kat korang nanti. Okay? Yes. A lelaki, B perempuan, dan C dua-dua sekali. Okay? So korang okay, so terima kasih Mami sebab terima kasih Papi sebab dah tolong Mami buat kerja-kerja ni semua. And kita tengok lah kejap lagi macam mana. Weh! Wah kau! Tahu-tahu je Spiderman kat atas lah. Sabarlah, kerja tak kerja menyabar lah kau ni. Tu kan semua kerja aku tu. Tak payah nak tunjuk-tunjuk hebat sangat dalam konten aku. Semua benda ni aku yang set up. Aduh. Ni pun satu. Nak buat hebat ni. Kau tahu macam mana buka? Tak. Tak. Macam mana buat? Angkat je lah. Ni buang dulu. Takkanlah kita nak simpan ni sekali. Ya buang. Pakai je. Buang. Takkan kita tak pakai sekali. Aduh. Ni pun. Tu plastik tu buang tu. Ni, plastik ni. Ada plastik ke? Plastik dia tu letak ni. Berapa banyak pula ni? Oh, depan belakang. Nampak? Saya buat asmara Tarik terkendi kan. Macam mana? Weh, baru HD! Baru HD tengok muka dia! Tadi macam sensor tengok muka dia. Weh, apa hal dia cap jari muka? Dia ni. Betul tak? Wih, tak nampak nak tengok Lama aku tunggu Rasa dekat dalam weh. Wey, nampak kad tu. So sekejap lagi geng, kita akan gantungkan dia dekat atas ni. Okay.
So korang tengok je lah macam mana result dia. After kita dah pasang semua barang ni. And sekejap lagi kita nak tengok reaction orang-orang yang seperjuangan aku juga. Macam mana setup tempat aku cantik tak? Let's go. Pening kepala, jangan fikir. Hidup ni satu, jangan gentar. Kasut koyak, poket tak ada siling. Janji malam ni kita paling winning. Salah ni. Asal aku kunci dulu? Aku tak nak lah. Semua benda nak ada papan ni. Kan, Tak style je kalau macam ni. Ya memang style. Lepas tu macam mana nak sangkut? Aduh. Kau ada je nak cari salah aku. Nak jatuhkan maruah aku depan konten aku sini. Memang ada, memang ada. It's okay. Aku turunkan ego aku. Aku buka Sekejap, kau macam apa ketua-ketua gangster ke sekejap Pusang kau belah mana ni sekejap? Pusang kau? Pusang kepala kau ni? Tak tahu. Pojak ni geng. Comel lah. Kalau buat 3 line ni dah tak ada siapa sangat guess. Sedap lah cerita Pojak macam mana dia boleh masuk dalam grup. Daripada jadi Balaci Live. Banyak lah perjalanan cerita Pojak ni. Kan? Sekejap. Orang tak tahu sekejap Nanti kau buat apa podcast? Fah jadi host. Macam mana boleh jumpa kat kan? Kan? Rumah asal mana macam tu lah. Kan? Seminggu berapa kali balik? Kelakar lah. Sebenarnya pekerja-pekerja ganda ni dia ada PR masing-masing lah. Suka lah. Kan? Sebab Fah ni pula dia boleh berlakon. Sekejap perempuan, sekejap lelaki. Siang dia lelaki kan? Malam dia boleh buat job perempuan. Macam Pojak ni pula, dia kalau korang pernah tengok ada satu cerita yang botak tu yang macam-macam kerja dia boleh buat. Main ni. Yang dia ni pro. Pojak paling suka, jadi podcast lah. Banyak podcast lah. Pojak paling suka dan banyak kerja Pojak pernah buat. Suka kerja apa? Ni lah, benda gini lah. Ya. Kemahiran Pojak lah. Pemain dengan... Apa nama sebenarnya Pojak ni yang orang kat luar sana nak tahu lah? Ni nama yang selalu orang panggil lah. Selalu orang panggil orang dah tahu Pojak. Cuma yang nama memang glamour lah kalau kat KL lah. Syamil. Tak, kat KL tu tak ada lah kalau kat kawasan-kawasan sini. Kawasan sini. Ijak lah. Ijak. Ijak! Ijak yang tu. Alah nak comel-comel Ijak pula. Aduh. Izzat. Ke Ijat? Nama comel Ijat ah. Ijak. Okey, Ijak. Oi. Betul kelam. Ijak kalau tambah P depan tu boleh ah? Pijak kau. Okey. Kita settle lah kita punya frame yang kedua. Ketiga pun dah settle. Weh, ni benda ni masuk putih oh. Frame kau macam tu? Tak ada kau. Tak, aku punya print tu. You lah kau. So, diorang tiga-tiga ni ada buat job tepi kalau kau nak. Tambah lagi, nanti tak lama lagi salah seorang kita punya kru ada buat job wedding. So, kalau korang berminat ke apa, okay, boleh PM Fah. Boleh PM Fah. Tapi jangan PM Fah. Kalau boleh DM je. Jangan sampai ke PM tu lah, takut terbawa serius tu. Okay? Boleh DM je. Kalau PM takut terbawa serius, okay? So, boleh roger tepi. Nanti kita bagi harga. Memang betul lah siap. Kan? Asal tiba melekat lah. Tu boleh. Apa tu? Right, next barang kita tak adalah tunggu mana ni. Cuma dia nak pelengkap kita punya rack ni lah. Rack kita dah letak barang-barang kan. Rack kita dah letak barang. Aku bukan tak nak buat lah. Sebenarnya kita dah sebulan ni kita dah boleh je nak buat sikit-sikit kan. Proses dia semua. Cuma nak bagi korang rasa memang betul-betul ada proses sikit je. So, lepas ni aku dah boleh buat content reaction semua. So, ini adalah cermin yang mana akan menemani aku lah setiap hari kan. Aku akan letak kat atas ni. Macam mana rupa dia? So cermin tu. Okay, jom tim kita masuk sini. Pojak sini pojak. Bukti kita adalah tim yang melengkapkan kita punya projek kita ni. Okay, Zik masuk sekali Zik. Aku rasa frame ni tak nampak. Okay. Nampak tak? Kau dah lah. Main duduk belakang kau, Ijat. Okay.
Cantik. So jom kita nak pasang kita punya frame dulu. And then sekejap lagi kita akan pasang benda yang paling penting sekali untuk melengkapkan kawasan ni. Let's go. Buat apa Jap? Buat apa? Tengah pasang ni, benda baru. Comel pula. Dia buat suara buat ni comel dia Jap. Fah. Nyampah. Aku cakap buat apa? Tengah nak buat benda ni baru beli. Kan kena lagi tarik usaha hilang ni usaha. Weh, tak masuk lagi. Kejap lagi baru tunjuk kau macam mana aku punya the setup. Aku punya the whole setup. Ni aku punya. Patutlah orang cakap muka kau ni ada Anwar Sejarah. Salam. Ha? Betul lah. Okay, korang dapat hint kan? Dah dapat hint dah. Kalau korang research lah betul-betul kan. Orang yang kat Malaysia ni, kalau dia bagi tadi hint tu, itu adalah next guest artis kita. Kita akan bawakan ke dalam Borak 3 Line podcast kita. Let's go. Ini okey tak? Atas sikit lah. Ini kena tinggi. Sebab lagi nak ada lampu atas tu. Lampu apa? Lampu yang Boleh ni. Boleh tinggi dah tinggi. Tengah sikit. tak, yang ni just contoh lah. Lampu kota masih menyala. Jalan panjang kita cerita tentang mimpi yang tertunda, tentang dunia yang tak sempurna. Kita pernah jatuh berkali-kali, hampir hilang arah sendiri. Tapi malam ini jangan peduli, kita masih berdiri. Sheesh! Macam ni pun dah handsome dah. So sekejap lagi kita akan pasang lampu atas frame ni semua. So final result dia bila kita dah pasang something yang korang kena tengok. And bila kita dah pasang, kita dah tutup light semua, aku akan tunjukkan apa function semua lampu-lampu. Walaupun lampu-lampu kecil tu dia akan menaikkan seri tempat aku ni. So nanti korang kena tengok final result. Okay? Biar angin bawa semua resah, biar waktu berhenti sekejap. Tak perlu fikir apa yang menunggu, hari esok kita tempuh hidup. Malam ini jangan cepat pergi, simpan semua memori di hati. Walau nanti kita berjauh. Okay. So daripada tadi lagi aku cakap apa benda yang aku nak buka, aku tak sabar sangat nak buka tu. Okay, kita dah settle dah kita punya frame tadi. Ketiga-tiga frame kita dah settle. Kejap lagi tu kita akan tutup lampu. Kita akan tengok macam mana dia punya last look dia. Cuma yang paling penting sekali, sebulan aku order yang benda ni lah yang betul-betul aku nak sangat. And aku rasa benda ni dah official. Akan menjadi milik aku ataupun niche ni akan aku pegang sampai bila-bila. So yang mana aku dah settle untuk tempah the new signboard of niche Syami AI Reaction 3 Line. Ada horror, ada komedi, drama. Semua benda ada aku akan react. So nanti kau tengoklah siapa, sama ada aku seorang yang react ataupun aku akan panggil artis undangan ke yang reaction sekali ataupun budak-budak AI kesayangan aku yang aku akan panggil untuk sama-sama kita meriahkan konten aku. Yang tak lama lagi aku akan jadikan niche konten aku. So maybe dah kurang dah konten partnership lepas ni sebab aku nak jadikan konten ni adalah konten aku untuk masa akan datang. Bila aku lepas release pun nanti aku still lagi boleh buat konten ni bersama korang, and aku harap korang boleh terima dengan niche terbaru aku iaitu reaction. So if benda ni ramai orang demand, ramai orang support, lagilah bersemangat untuk aku teruskan konten aku. And jom, aku tak sabar nak pasang, aku nak tengok macam mana look dia. Aku dah order, ini semua design daripada aku, and aku harap korang suka and korang boleh appreciate dengan effort kecil aku ni. Okay, let's go.
Bila tiba masanya? Belum. Okay. So, selama sebulan lebih kita berhempas pulas. So, akhirnya hari ni kita dah siapkan overall kita punya setup pada PC sampai kita punya background dan kita punya tempat pot lepak kita untuk kita rasa chill and suka dengan apa benda yang kita nak buat lepas ni. And aku tak sabar nak tunjuk kat korang macam mana final result after kita dah buat semua benda ni. So jom kita tunjuk kat korang. Oh! Let's go. Alright, so sekarang ni aku nak tunjuk kat aku punya team sendiri, team perjuangan aku sendiri, iaitu Tigelan. Okay, aku nak tunjuk macam mana setup aku daripada A to Z. And aku harap ada orang suka. And jom kita tengok apa reaction orang tentang aku punya setup. Okay, alright, dalam kiraan 3, 2, 1, boleh masuk! Sini lah! Aduh, aku pernah set up ke jamban pula. Masuk, tempat aku masuk. Buka slipper ke ni? Masuk buka slipper. Jangan tak beradab sangat ya. Buka slipper. Apa benda dia? Aku dah tengok baik ni. Aku punya tempat dah elok dah. Cantik. Baik ni. Wih, aku buat penat-penat ni. Wih, semak situ. Aku tu tak payah tengok. Tengok yang bahagian sini. Lampu kota masih menyala, jalan panjang kita cerita tentang mimpi yang tertunda, tentang dunia yang tak sempurna. Wih, jangan kacau lah. Macam mana? Full setup. Okay. Ni gantung apa ni? Ni tempat kungfu ke? Itu kalau bosan-bosan ke apa? Kungfu Boleh, lah. boleh. Kalau macam aku contohlah malam ni artis guest kita maybe macam gangster. Kau bayangkan muka dia. Wih, photoshoot. Dah. Aku nak tunjukkan diorang kejap lagi. Siapa? Aku nak tunjuk diorang kejap lagi. Kau jangan Tengok photoshoot. Weh, Ya. buku ni tak boleh sampai tak boleh buka mi Janganlah, orang dah susun dah. Habis buku tak boleh buka. B-A-R-U-A baru lah. Semula tak sama, tak ganti. Okay, 1, 2, 3, cut. Janganlah kacau tempat set aku. Weh. Wala weh. Kau punya. Kanda kau tengok kanda. Arul jealous lah ni tempat. Tahu rumah dia macam bandel lu. Baik weh. Okay, tapi ni tak baik lagi. Wah ni. Aku ada benda, aku rasa benda ni kalau tutup benda ni, auto terus naik. Okay, dengan kiraan 3, 2, 1. Nampak? Vibe dia. Terus hidup. Kau tak ada password tu. Kau tak ada password tu, okey? Kalau buka balik. Okey, dengan kiraan 3, 2, 1. Nampak? Kau tak ada. Benda-benda ni kau tak ada buat. Pojak, kau function tu. Kau tak ada. Weh. Ni bukan masalah pojak. Memang aku dah settle lah. Aku dah setting lah. Okey. Okey. Tutup balik ya. 1, 2, 3. Aku. Tak ada. Ni aku dah kena on off balik tau. Gila mi. Unik lah. Macam mana kau buat ni? Kau buka lah balik bam tu. Mi, kau layan Another Love mi Oh, kalau yang 360 Baik mi. Okey. Ni aku nak tunjuk macam mana. Tutup balik lampu ni. Lambat sikit sensor ni. Okey. Ini aku nak tunjuk macam mana aku punya setup nanti. Okey. Maksudnya? Oh, kamera kau. Apa yang tak kita duduk diam sangat? Siapa duduk diam kan? Soken tu dah daripada pagi pun berada letak kat akunya. Baik tu. Baik bau lah. Bau gempak. Bau betul YouTuber. Gila mi Macam mana? Macam mana? Dengan ada banner belakang. Dengan aku nanti main game dengan korang semua kan? Fui. Macam tiga lain. Horror, komedi, drama. Yes! Dan ketiga-tiga ni korang sendiri kena komik dalam konten aku. Jangan nak buat macam aku ni buat seorang. Lepas tu aku letak 3 line. Baik aku letak reaction Syami. Wah! Saham kongsi. Dah banyak pula komitmen dengan podcast lagi.
Dengan ini lagi. Akustik pun nanti aku nak masuk juga. Okey lah. Baik ni. So macam ni okey Okey Mi, ini sila baik Mi. Sebulan lebih yang aku set up. So macam ni lah. Tak sampai sebulan. Ha? Buat Bukan baru seminggu Mi. Masak kau nanti aku. Borak. Borak tiga lah. Weh, aku kena live kat sini je. Ni kau live macam tu. Tapi lawa, serius. Kau punya ni lawa. Ya, beza aku mahu. Oi, nampak? Aku sediakan FM sekali. Gila ah. Aku sediakan FM Memang sekali. pakai stok yang kerja Mi dia. Sediakan FM sekali So macam ni lah setup serba sedikit pada aku. Baik Mi Apa benda lagi? Kau tak payah cacah baca kan? Kau tak payah Tak cacah. nak tengok bodoh. Mi ni sama macam kandang punya ke Mi? Ha? Ni. Sama. Tak, aku punya mahal lagi. Aku lagi besar. Kau tengok ganda punya ada ni ada rasa spring kan? Kau Ni tak punya ada. boleh jadi katil juga Mi? Yes. Macam mana Mi nak jadi katil Mi? Papi lah banyak buat kerja aku ni. Kau kena buat lah ni. Okey, Kau okey, tak okey. boleh jadi katil. Boleh. jadi katil lah. Ke tepi dulu. Ke tepi lah dulu. Macam mana jadi katil? Kau buat perak kau macam tak tahu kan? Alah aku nak tahu lah kau kata. Yelah. Orang nak kena tunjuk kat orang kan? Macam mana? Okey. Belum apa-apa lagi penat bodoh kiwak aku hang. Bodoh lah! Jangan step up pula! Okay, so apa? Bila kita dah penat, it's time to sleep, brother. Sana. Kau bila kau tak ada kat sini aku boleh tumpang kan? Kalau kau tak ada kat sini. Kau kena ada rate lah. Sebab beza rumah dengan rumah aku ni. Ui baik ni. Sini lah, Macam tu lah. Okay, tak apa lah. Cuba sedikit dah buat, berlaku. Syamil pun dah buat background semua dah cantik. Aku punya PC sini lah. Aku tinggal buat PC lah sebab setup semua dah ada dah. Kau buat PC sebelah ni. Aku buat PC sebelah ni. So aku punya setup pun dah sama lah. Tak payahlah kau. Time dah senang baru nak duduk sini. Time besar payah. Tak ada langsung cari kau kat sini. Inilah. Okay, orang penguat aku Hojak. yang ada A to Z yang sentiasa bantu aku untuk Sabar lighting mana tu. Tak nampak pojak. Hojak sini. Hojak. Okay. sinilah orang dia yang selalu ada menemani Ni aku. macam mana jadi sofa kan? Jadi sofa. Dia jadi sama balik macam ni. Macam ni kan dia jadi katil lah. Balik sofa je dia jadi. Oi, baik estetik siang. Ui, tak. Zoom hilang estetik aku weh. Style lah Mi. Kau ada pencapaian lah Mi Gila Mi. Ada. Apa aircon dah servis. Kau nak sini. Ya aku bayar semua. Ini kamera mana? Kamera untuk Nak aku ke? podcast. Podcast punya. Kamera podcast. Kamera aku lah. Ha? Kamera aku. Ai, Oh kau beli kamera baru lagi? Kamera podcast tu pun kamera aku lah siapa? kau ada 2 kamera lah. Bila masa pula? Ai. Kamera podcast tu kamera aku. Kamera aku. Apa yang kamera kau memang Kamera yang kau FIP dengan kau punya ship tu pasal buat tinggalan tu kamera aku. kamera aku lah gampang. Kamera aku. Satu kamera kau. Ni lah. Ni lah. Apa lah ni kamera podcast? Masuk sini. Yelah kamera podcast lah. Tak, kamera ni lah yang zoom ke ganda. Oh. Tak sekarang ni keyboard lagi. Okay, kau pilih. Kamera ni nak zoom ke ganda yang naik FIP ke ataupun kamera ni yang menentukan engkau ni kau ajar. Kau menyampuk. Kamera ni kau yang menyampuk. Betul kamera ni yang kuat menyampuk. Macam ni kan dia. Macam ni live. Oh dah laju lah. Itu delay. Oh ya, yang dia cakap ni delay. Dia cakap. Cuba try pakai. Kalau tutup dah gelap Dengan X-Men pun. Ni apa ni? Lampu. Stand je. Jangan nampak bangang ke. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya set up kah? Tapi Mi kau ni untuk live. Tapi untuk konten iPhone je Mi Tak nak pakai kamera ni pun.
Kenapa kita pakai kamera ni? Terima kasih tau kau bagi tahu kat Kak Is, Char dan sebagainya untuk sponsor. Terima kasih tau. Kau bagi tahu dekat tim-tim kau aku pakai iPhone. Apa dah? Ha? Kau bagi tahu sangat iPhone ni kuat. Ni, Apa dia? bagi tahu dekat tim-tim yang lain aku pakai iPhone je shoot. Asal? Orang kata downgrade. Tak lain ni pakai 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 live. itu pakai humble. Dia tak kisah macam mana pun gamer dengar janji sebas kau masuk. Orang nak sebas tu je. Betul-betul kita dah 7.30 ni. Dah sampai dah guys. Ada sampai. Tak 8.45. Kita makan family dah. Right. Kita lagi makan ke ni? Kita ada family tak? Korang ada family tak? Aku ada. Kau? Ada? Kau tak ada? Kau broken family. Mana ada? Aku tumpah family. Kau lebih pada mengundi je. Kita pergi makan tu. Makan mana? Okay. Makan Jom. orang. Sabar lu. Kita nak Tutup makan. lu. Ha? Tutup lu. Okay. So, Kau nak buat reaction last A-team buka ke? ni, buka lampu. Kau nak buat konten reaction A-team ke? Ha? Ya team. Horror. Oh, dia cerita hantu lah. Aku macam ni. Lepas tu kita ni. Macam mana muat 3 orang? Oh, aku kat sofa lah. Pula otak orong kau sampai kat sofa. Aku duduk kat sini. Kau kat Tak, sofa. bila aku buat macam ni, nanti ada sub. Bila aku rasa macam reaction kandang tak bagus, kau dah kena standby naik mana. Kau akan tunggu sini tau. Okay, kalau kandang tak bagus, kau macam ni. Kandang pula Sit kandang. Okay, kau duduk kat sini. Kau pula ganti. Tapi kalau aku tak bagus, kau orang carry konten kau. Papas serabut dia. Aku rambut. Okay, apa kan? Okay, so terima kasih korang yang mana dah setia tunggu aku dalam 46 hari. So dah 46 hari aku tak post konten. Ini adalah hari yang ke-49 maybe. So terima kasih kepada mana yang terus support. Terima kasih juga kepada yang berdoakan yang baik-baik untuk saya. Dan terima kasih kepada kerana percaya lagi atas kewujudan saya. InsyaAllah nama Syami takkan tenggelam, malah lagi bertimbul lepas ni. Bertimbul Bertimbul tu salah ke? Kekal relevan. Tak, itu Inggeris ni. okey. Malah akan lagi menyinar. Kita tenang dulu. Okay, so harap korang boleh support dengan niche yang saya terbaru lepas ni. Sebab korang yang minta and saya dah buat sebetul-betulnya. And terima kasih. Kita jumpa lagi di konten akan datang dengan konten-konten lagi menarik lepas ni. Sebab saya dah start betul-betul cukupkan konten yang betul-betul sangat-sangat hebat. Sangat-sangat dramatik dan sangat-sangat akan penuhkan FYP korang dan Kaca TV rumah korang. Okay? So kita jumpa lagi di live and di konten akan datang. Jaga diri, jangan makan, jaga solat, jaga diri korang untuk aku. Assalamualaikum.